What's up guys? Welcome to SB Studio. Untuk video kali ni, aku dengan Hisham akan pergi short travel dekat Fraser Hill. So, kalau korang nak tengok satu hari ni dekat mana tempat aku akan pergi dengan Hisham dekat Fraser Hill ni, korang stay tune video ni sampai habis. Let's go! Tahukah anda, Bukit Fraser mendapat namanya daripada Louis James Fraser, seorang pedagang yang hilang secara misteri. Kini, tempat ini terkenal dengan cuaca yang sejuk, kehijauan alam dan suasana yang tenang. Jom kita explore Fraser Hill. Okay, korang. Dekat belakang aku ni adalah Puncak Inn Hotel. So, kalau korang nak bermalam dekat sini, kalau rasa perjalanan korang pening-pening, liku-liku tu, rasa pening nak tidur dekat sini, korang boleh check in dekat Puncak Inn Hotel ni. Hello. Apa? Tempat telefon ni aku mengimbau kenangan tu, zaman-zaman dulu bercinta pakai telefon macam ni masuk duit shilin lah, lama banyak. So lama tak nampak telefon macam ni kan. Rare tu. Ini rare sangat ni. Okay guys, sekarang kita berada di Pine Campsite yang dekat dengan Fraser Hill. So, tempat dia memang tenang dan relax. Bagi yang suka camping tu, recommended this area. So, dapat dengar bunyi kicauan burung, bunyi serangga. Memang tenang. Okay, bagi yang nak stress release stress release dekat bandar tu, prefer kat sini. Okay guys, kali ni aku ada dekat The Paddocks Fraser Hill. So dekat sini macam-macam aktiviti boleh korang buat. Korang boleh naik kuda, korang boleh memanah. Untuk bayaran naik kuda RM15 seorang, untuk memanah RM10 seorang. So korang pilih mana satu korang buat. Kalau nak pergi sempoi, korang boleh pergi dua-dua sekali. Kita tengok Syam, dia nak cuba demi skill memanah. Sesi pelajaran untuk memanah daripada angka. Tarik kau sikit sampai ke pipi Syam. Jangan pergi kat tempat orang lain pula. Ya, belagak oh. Oh, belagak oh. Ya. Okey. Pasal ini. Terus kacau. Tak nampak. Gaya. Wow. Hai guys, dekat sini bukan saja aktiviti berkuda atau memanah yang ada. So korang boleh datang juga dekat Paddock Wonderland. Dekat sini ada Hobbit Home yang aku keluar tadi. Ni adalah Hobbit Home. View dia memang cantik guys. Terasa ketenangan di dalam jiwa. Untuk bagi makan kuda RM5 satu cup. Carrot ah? Kuda makan carrot tu. Patut dia punya mata cantik. Okay guys, tak tahu ni adalah Allen's Water, di mana tempat yang sangat popular dekat Fraser Hill. Nak tahu fakta menarik, tempat ni adalah tempat takungan air zaman kolonial British. Okay, apa lagi? Jom kita terka. Nak tahu tak apa yang you all boleh buat kat sini? Seperti berjalan kaki mengelilingi tasik. Lepas tu anda boleh main paddleboard dan bagi makan ikan boleh juga. Dan memang tempat ni memang menarik lah. Tempat ni tenang rasanya. Tak tahu nak cakap apa sebab rasa macam
Wow. Susah nak diungkapkan. Okey. Berhadapan dengan Allen's Water, kita ada kebun bunga, iaitu Fraser Edible Garden. So, betul-betul dekat hadapan Allen's Water. Kita nak tanya, untuk masuk harga dia berapa? Ke free ke kan? Okey bos, nak tanya, masuk berapa? Masuk free je? Boleh petik ah? Boleh beli ya? Harga macam mana? Murah? Ubi RM9 ni ubi manis ah? Sama. Ya, manis. Popol orang kuning. Sudah rasa manis? Boleh rasa? Mau rasa? Rasa sikit lah. Ni ubi apa nama? Ni oren. Boleh masuk tengok ah? Saya masuk tengok. Jom kita tengok masuk dalam. Madu ada. Madu original tak apa. Jangan madu ni ya. Apa dia nama? Coffee flower. Bukan kopi lah. Kopi kobis apa dia? Oh, kobis lah tu. Bunga kobis. Oh, bunga tengok dekat tempat bunga. Madu apa? Madu berapa tu? 35. Madu 35. Ni hutang ni. Ni madu putih. Oh, putih kelulut. Madu 35. Yes, kali ni kita beli cili apa? Cili nama apa? Habanero. Habanero, bukan habanero ah. Macam apa? Esparito. Geng, lapar gila. So aku dengar musim dah aku bulu dah dari tadi. So kena mi mamak kot rasanya, cendol dan rojak. Let's go guys. Cendol 2 lah. Haha. Kat sini ada pelbagai jenis menu yang boleh makan. Sedap, lapar pula. Hai. Kena cendol jam. Cendol tu penting tapi sejuk lah. Tahu boleh lah, rasakan boleh. Kan. Okay, let's go, kita makan. Ya, mari bang, coba baru aja mie goreng. Kalau tidak bayar, tak bayar. Ya, mi goreng mamak kita dah siap guys. Ni cendol kita. Tapi aku takut kena air hujan, so aku guna ke depan sikit. Kita try dulu mi goreng dekat Bukit Fraser. Sejuk-sejuk pula tu. Okay guys, sejuk-sejuk dekat Bukit Fraser ni, kita kena mi goreng mamak. Memang sure guys. Panas-panas tau. Layan dulu guys. So, kita nasi goreng. Nasi goreng siapa? Baik ya? Pedas ya? Pedas. Kita letak cili tadi beli ni okey? Itulah. Kalau letak ni sedap. Ya, sedap. Lagi pedas. Suapan yang kedua macam? Suapan yang kedua? Suapan yang kedua? Panas lah. Sure eh? Kita bayar Syam eh? Kalau tidak baru bayar, tak tidak tak bayar. Rugi tadi tak sedap ni. Okay guys, sekarang kita berada di Bird Interpretive Center di mana kita nak melihat kepelbagaian jenis burung. Nak tahu tak, dekat Fraser Hill ni terdapat 250 jenis spesies burung dan kita pun nak tahu yang mana burung migrasi ataupun burung yang tempatan, yang pula bukan burung tempatan lah. So dekat sini juga kita belajar mengenai di mana trail yang terbaik untuk melihat burung. Okay, let's go.
Hari ni tutup. So tak ada kesempatan lah nak tengok museum burung. Kita panggil museum burung museum burung lah. So mungkin bukan rezeki hari ni. Sedih juga. Haish. Okay, tak apalah, mungkin next time lah kita pergi. Bukan rezeki kan? Boleh dekat burung tu. Tengok burung masing-masing. So kalau kat sini, kalau korang datang sini nak beli souvenir untuk bawa balik ataupun nak bagi kat siapa-siapa, menandakan korang tu datang kat Fraser Hill ni, korang boleh datang kat kedai sini. Ada ni sampai kat peti ais Fraser Hill. So korang boleh bagi lah dekat korang punya saudara mara, adik-beradik ke. Nyatakan korang dah datang dekat Fraser Hill. Okay guys, okay, sekarang jam menunjukkan dekat pukul 7. I think kita orang kena balik hari ni. So jangan lupa like, comment dan subscribe our channel SB Studio ataupun Santai Brotherhood. Just drop a comment ke mana destinasi yang harus kita orang pergi. Alright, bye.